Hai guys, hari ni 22 kot. Hai guys, hari ni 22 November 2025. Sekarang saya berada di masjid apa tah, saya pun tak tahu nama dia, tapi masjid di Ceras, Kuala Lumpur. Dan agenda pada hari ini adalah sangat menarik buat keluarga saya, iaitu my small family with 5 people. Menarik sangat-sangat sebab hari ini adalah hari alung saya nikah. So, vlog ni saya akan buat vlog alung nikah. Esok alung kahwin. Mungkin kalau video ni tak panjang, saya kompakan. Kalau panjangnya ni, saya asingkan. So, kita tunggu. Korang kena tengok footage tadi sepanjang jalan. Abang saya nyanyi lagu Golden, lagu Statue, lagu macam-macam. Nampak tak nervous langsung? Tengok je. Sekarang ni abang dan ayah saya mencari parking sebab masjid ni dia tepi jalan macam ni and dia tak ada parking tau. So saya pun tak tahu apa-apa, saya ikut je. Kakak saya gerak dengan Akila, saya gerak dengan abang saya, ayah saya gerak dengan Umi. Ya, sebab kita orang destinasi nanti lain-lain, so kena bawa 3 kereta. Macam tu lah. So kita tunggu. Abang saya akan nikah selepas asar. Sekarang pukul 3.21. Dan tengah tunggu. Rasanya pengantin perempuan tengah make up. Sebab tadi saya chat dengan bakal kakak ipar saya. Yeah. Saya pun dah tak tahu nak cakap apa. Kita tunggu nanti, okay? Saya sangat suka makeup saya pada hari ini. Nampak sangat glowing, nampak sangat cantik kena dengan tudung. Saya akan repeat makeup dan style tudung ni untuk convo saya nanti, InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa. Alah, hai, kenapalah orang ni duk tengok lah ya. Takutlah. My makeup is giving, you know. Ni saya makeup sendiri. Ni adalah bakal bapak mentua abang saya. Tak, abang aku ni dia lagi putih daripada aku ya. Dia nampak lagi Cina daripada Cina. Macam mana? Muka Cina tapi nama Syed. Kita yang tahu ni kita explain. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa ayat 1 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Adam, pasangannya isterinya Hawa, dan yang membiakkan dari keduanya surat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Dan peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawas kamu. Dengan sumpah suami, taat pada perintah suami, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, dan tidak membenarkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumah. Riwayat At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Syed Muhammad Najibuddin bin Syed Baharudin. Saya Aku nikahkan nikah dengan anakku Siti Nabilah binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya satu dinar tunai. Aku terima nikah Siti Nabilah binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Siti Nabilah binti Muhammad Nur selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya
atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak full, tebus talak. Yeay. Dah kahwin. Bukan kita yang kahwin. Mana lah? Ni telefon aku. Ya. Weh. Nanti Along dengan Nabi dah turun ke bawah sana dulu. Dekat dalam dewan untuk besok. Pada 10 untuk kita bersama-sama meraihkan majlis akad nikah yang yuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati wa man lam Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita ada